Memandangkan harga emas bakal menjangkau RM710 segram, lebih baik tunai yang ada dalam simpanan tuan-puan yang tak nak digunakan dalam tempoh jangka masa 2 tahun, elok alihkan ia kepada emas. Nanti tuan-puan akan dapat keuntungan pada harga emas yang telah pun melonjak naik. Grab promosi dealer ini supaya tuan-puan dapat menikmati keuntungannya kelak. Dan bila tuan-puan alihkan simpanan tunai menjadi emas, dalam konteks Grab promosi dealer, tuan-puan akan dapat insentif atas belian sendiri. Yang penting selamatkan duit simpanan tunai yang susah payah kita dapatkan selama tempoh kita bekerja ni. Selamatkan nilainya, alihkan kepada emas sekarang. Jom saya tunjukkan cara yang paling mudah dan berkesan untuk tuan-puan alihkan tanpa perlu susah hati, dan tuan-puan akan dapat emas fizikalnya, bukan emas digital, bukan janji palsu ataupun bukan sijil ataupun apa-apa surat yang berkaitan. Jom.